anda nak buat explorers tapi banyak masalah yang timbul, dan pernahkah anda gunakan hanya kad untuk buat explorers? Jom saya kongsikan. Bagaimana nak buat explorers hanya dengan menggunakan kad saja, dan selepas ni tak perlu lagi untuk pergi recce checkpoint ataupun lantik facilitator bertugas di checkpoint. Caranya macam ni. Anda cari satu jumlah kad yang sesuai mengikut tema masing-masing untuk diserahkan kepada peserta ataupun kumpulan. Biasanya saya akan berikan sekitar 6 hingga 8 keping kad untuk setiap peserta. Jadi tugasan mereka adalah untuk tetapkan sendiri tempat checkpoint berdasarkan kepada kad-kad yang mereka perolehi. Bagaimana untuk tentukan ataupun tetapkan tempat checkpoint tersebut? Iaitu boleh melihat kad ini secara tersurat ataupun tersirat. Contohnya kad strawberry. Tersuratnya adalah strawberry ataupun buah-buahan. Jadi mereka perlu untuk bergerak ke tempat sekitar yang ada kaitan dengan buah-buahan. Itu yang pertama. Sekiranya tidak boleh lihat secara tersurat, boleh dilihat secara tersirat. Apa maksud strawberry? Strawberry mungkin boleh dikaitkan dengan kelebihannya, apa yang baik pada buah strawberry, ataupun yang lebih jauh lagi, sifat-sifat yang ada pada strawberry. Jadi, peserta perlu kaitkan kad yang mereka perolehi dengan tema ataupun tanpa tema yang kita tetapkan sewaktu explorers tersebut. Sebagai contoh, kalaulah kita tetapkan tema explorers adalah kepimpinan, mereka perlu bergerak ke tempat yang bersesuaian dengan kad. Kemudian, pada tempat yang mereka sampai itu, cuba kaitkan. Contohnya, strawberry dengan kepimpinan. Sebagai contoh, menjadi seorang ketua perlu berketerampilan yang menarik, kan? Sebab kita lihat strawberry ini satu sudutnya satu buah yang sangat menarik, yang atraktif untuk dilihat ataupun dinikmati oleh orang lain. Jadi mungkin itu salah satu sifat yang boleh dikaitkan dengan kepimpinan. Begitu juga dengan kad-kad lain yang kita telah tetapkan, cuba kaitkan secara tersurat dan tersirat apakah yang berada di sekeliling untuk dijadikan sebagai tempat checkpoint mengikut perbincangan ataupun kreativiti kumpulan sendiri. So sebenarnya melalui aktiviti ini kita melatih peserta untuk lebih kreatif dan mereka merancang sendiri perjalanan explorers itu sendiri berdasarkan kepada kad-kad yang kita telah berikan dan kita tugaskan kepada mereka. Dan di sepanjang arahan itu biasanya saya akan minta mereka videokan, mereka ambil gambar, kemudian compilekan semua tugasan tersebut menjadikan satu video yang komplit. Kemudian nanti kita akan tayang dan kita akan buat refleksi berdasarkan kepada tugasan, tema dan juga kad-kad yang telah kita berikan ini, insyaAllah. Jadi selamat mencuba. Saya harap dapat idea yang menarik untuk bantu anda berkreativiti, buat explorers tanpa perlu fikirkan untuk cari tempat ataupun lantik facilitator, hanya menggunakan kad saja. Kalau di tangan saya ini adalah kad of activity ataupun kad COVID-69. Selamat mencuba.